Hai, what's up guys? Selamat datang ke Kisah Semasa TV. Terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini. Kepada yang belum, bolehlah subscribe untuk mengetahui kisah semasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Agong titah kukuhkan perpaduan, ingatkan pemimpin jauhi politik perpecahan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini mengingatkan para pemimpin masyarakat supaya tidak bermain politik atas isu sensitif yang akan menimbulkan perbalahan dalam masyarakat dan mengugat kestabilan negara. Seri Paduka Baginda bertitah apabila wujud lagi banyak parti politik atau kem dalam parti, maka rakyat akan lebih berpecah belah dan benci-membenci di antara satu sama lain. Gunakanlah akal sebelum buat sebarang keputusan. Tidak ada hadiah yang lebih istimewa buat diri saya selain daripada rakyat yang bersatu padu. Saya pernah sebutkan dulu, ada satu virus yang akan melanda negara kita. Sekarang kita nampak virus ini telah mula menular dan tidak boleh diubati. Saya sering bercakap mengingatkan perkara ini supaya kita tidak mudah lupa titah Seri Paduka Baginda. Sultan Ibrahim bertitah ketika titah diraja pada istiadat pengurniaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan bagi tahun 2025 sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Negara pada hari ini. Sultan Ibrahim turut menyuruh kepada seluruh rakyat jelata supaya terus memperkukuh perpaduan untuk diberikan sebagai hadiah kepada Seri Paduka Baginda. Yang anda ada sebarang pendapat, boleh tinggalkan di ruangan komen guys.